Kami adalah daya. Saya adalah daya graviti. Saya mampu menarik objek ke pusat bumi. Seperti ini. Saya adalah daya geseran. Saya mampu menentang arah gerakan objek. Ya. Saya juga mampu memberhentikan gerakan objek. Ya. Saya adalah daya magnet. Daya yang mampu menarik dan menolak dua magnet yang berlainan. Saya juga mampu menarik dan menolak kesemua bahan magnet. Seperti tertarik, Ya. Bertolak. siapa awak? Saya adalah daya elektrostatik. Apa itu daya elektrostatik? Daya elektrostatik adalah daya tarikan dan tolakan antara cas pada dua objek. Tak fahamlah. Boleh tunjukkan contoh? Boleh. Hai daya geseran, izinkan saya menggunakan nama kamu? Sedap. Boleh. Jadi, apabila balon digosok pada rambut, cas negatif pada rambut akan berpindah kepada balon. Jadi, balon yang bercas negatif akan menarik rambut yang bercas positif. Seperti ini. Macam ikut. Ya, macam tu. Jadi awak daya, saya daya, dia daya, dia pun daya. Daya graviti adalah hasil daripada tarikan. Daya geseran ialah hasil daripada tolakan. Daya magnet hasil daripada tarikan dan tolakan. Dan daya elektrostatik hasil daripada tarikan dan juga tolakan. Jadi daya ialah tarikan dan tolakan. Hora hore. Jom kita nyanyi. Jom. 1, 2, 3. Daya tak dapat disentuh, tak dapat didengar, Tapi dapat lihat kesannya. daya boleh ubah bentuk, ubah kedudukan dan ubah arah gerakan. Kesan daya disebabkan akibat tindakan tarikan dan juga tolakan. Kesan daya disebabkan akibat tindakan tarikan dan juga tolakan. Itulah daya.